Lepas pilihan raya umum 1955, apa pula peranan Kabinet Pertama? Jom Quick Revision bab 8.4. Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu dibentuk selepas pilihan raya umum 1955 sebagai langkah penting ke arah berkerajaan sendiri. Antara peranan utamanya ialah membawa Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri sambil melatih pemimpin tempatan mentadbir negara. Kabinet ini juga berusaha mengurangkan kuasa pentadbiran British. Malah, mereka meminta supaya kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi dibatalkan. Kabinet juga membincangkan soal kewangan, keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam serta isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan negara. Kesimpulannya, Kabinet Pertama membuktikan pemimpin tempatan mampu mentadbir, berkongsi kuasa dan membawa negara menuju kemerdekaan. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like and share.